Kita ni sebenarnya banyak cari pasar tau. Betul? Kau tak rasa? Sebab tu Tok Guru saya dulu dia kata, kalau rasa hebat, carilah pasal. Tapi ada satu, jangan cari pasal. Jangan cari pasal dengan Tuhan. Ada rasa nak cari pasal dengan Tuhan? Ya, tu yang pijak Quran tu. Kadang-kadang saya tak nak bercakap tuan-tuan sekalian. Tapi terlalu kecewa, terlalu terguris. Quran itu adalah keimanan kita. Quran itu adalah maruah diri kita. Dia adalah kalam-kalam Tuhan yang mencipta kita. Ya, kita orang Islam kena bercakap sedikit. Kalau orang yang tak ada akal buat kerja tak apa. Ni pelajar universiti. Cerdik takkan tak faham. Tak apa dulu, nanti jadi ceramah pula. Ya, tapi itu maruah diri kita, tuan-tuan. Maruah umat Islam. Ya, maruah kepada umat Islam. Itu keimanan. Iaitu kita cerita pasal keimanan tadi. Ya, itu adalah kalam Allah. Firman Allah. Ya, harap-harap ada tindakan yang tegas. Dan ini pertama dan terakhir. Ya, jangan ada sesiapa lagi orang bukan Islam yang berani buat macam tu. Ya, tolong jangan cabar orang Islam. Orang Islam orang yang sangat baik. Tambah-tambah orang Melayu Islam. Orang Melayu ni tuan-tuan sekalian, memang kalau kita pergi, kalau saya pergi negara Arab kan, min aina anta? Kamu daripada mana? Kita kata min Malaysia. Ahsanan nas, manusia paling baik di dunia. Betul orang. Arab sama-sama Arab Mesir. Min Malaysia, daripada Malaysia. Ahsanan nas fil alam. Dia manusia paling baik di dunia. Betul, orang Melayu ni orang yang lembut. Sangat-sangat beradab, sangat lembut. Tengok cerita-cerita lama. Apa khabar tuan hamba? Kan? Tapi jangan cabar orang Islam. Minta maaf. Tuan-tuan kita cakap. Harap ini pertama dan terakhir. Tapi pertama ini pun tak mampu, tak boleh dimaafkan. Mana boleh maafkan? Orang pijak air muka tuan-tuan nak maafkan. Ini maruah diri orang Islam. Ya Allah. Janganlah ya, jangan. Orang Islam sanggup mati kerana Allah dan Rasul. Jangan cuba. Kita harap pemimpin-pemimpin Islam mengambil tindakan yang tegas. Ya. Tindakan yang tegas. Islam adalah agama persekutuan. Islam ni agama persekutuan, agama negara. Ya. Kalau saya belajar kat Indonesia tu, agama negara dia ada 6. Tahu, Indonesia agama negara ada 6. Ya, Islam, Kristian ada 2. Buddha, Hindu, yang ke-6 Konghucu. Agama Konghucu untuk orang Cina. Ada 6 agama negara. Dan mereka cukup respect dengan kita. Kerana agama negara kita adalah Islam. Islam itu dalam Quran. Memijak Quran, memijak agama, persekutuan. Bukan biasa-biasa tuan. Tak apa masa nak habis dan nanti takut ceramah pula. Minta maaf tuan-tuan sekalian. Ya, mesti kita kena terasa terhinanya kita. Ya. Jangan cuba cari pasal dengan orang Islam. Nampak orang Islam macam ni. Dia sanggup mati kerana Allah dan Rasul. La haula wala quwata illa billah. Tak payah bagi alasan apa pun. Ya, takkan benda macam ni. Benda simple. Tuan-tuan sekalian, ya? Benda simple. Kalau kita cakap Quran tu dusturul ilahi. Perundangan Allah. Perlembagaan Allah. Tak ada orang pijak perlembagaan kita yang ada. Kita ada negara. Negara kita ada perlembagaan. Itu adalah maruah negara kita. Orang pijak perlembagaan kita apa cerita? Ada maaf. Ni jangan. Quran itu syiar Allah. Lambang. Macam masjid. Kan? Masjid ni syiar. Lambang kebesaran Allah. Orang berdatang pijak-pijak. Itu benda-benda yang kita kena faham dalam kehidupan. Minta maaf tuan-tuan ya. Kita masuk sedikit supaya apa? Saya tak sentuh. Ni kali pertama saya sentuh dalam itu. Saya menulis aja sikit-sikit. Baik. Setiap hari Allah dalam urusan dunia sentiasa bergerak dengan perintah dan takbir Allah. Ya. Tidak ada ruang kosong dalam kudratnya.